Kalau bukan hati dan bukan kalbu, mungkin hempedumu. Haish, cara buka pintu ni bukan dengan pantun ataupun lagu. Lemah. Kau ada cara lain ke, Sola? Dah tentu. Dengar baik-baik ya adik-adik. Mengikut kajian aku, piramid ni terletak betul-betul di bawah 3 bintang di langit dan suhu planet ni di bawah 7 bintang ketiga dalam musim kepala aku dalam pening. suku yang pertama. Dan dapat nombor kombinasi untuk putarkan ke kunci pintu ni. Saksikan. 3, 7, 3, 1. Tak jadi apa-apa pun. Ini bukan roda batu dari kereta sorok tu ke? Siapa minda lemah sekarang? Kau yang pantun satu malam, jangan nak bising. Ish, kau ni nak makan duri ke? Ha? Kalau berani, marilah. Yes! Jangan bergaduh! Kita kena selesaikan masalah ni sama-sama. Tengok tu! Akak-akak ni dah bergerak. Sola, gunakan kuasa kau. Baik. Sinaran solar. Tak cukup. Duri, tolong dia. Baik. Gugu solar. Teruskan lagi. Bukalah hatimu. Bukan tolong Sora. Tolong gunakan kuasa kau lah. Tiang balak berduri. Kan bagus bila korang bekerjasama. Bolehlah dia ni. Kali ni je kita bekerjasama. Haiya, tapi kenapa ada pintu lagi? Lubang apa ni? Pon! Eh? Pon! Tumpah lalu! Apa tu? Tembakan roket! Jaga-jaga! Rupanya Boboiboy dah pecah 3 dan ada pasukan kedua kat sini. Kalau lama, korang akan jadi pelupa. Encik Bos, tengok tu! Itulah lubang kunci yang Boboiboy katakan tu! Lubang kunci? Kunci mana pula ni? Cepat Encik Bos, cepat! Buka pintu ni! Ya. Apakah? Macam mana kau boleh buka pintu tu? Oh, Encik Bos VIPK kat sini. Very important pala kotak. Jangan nak bocorkan rahsia kita. Kita kena dapatkan Bos Bos. Jangan bagi mereka masuk. Baik, tembakan roket. Kelakon, kamu! Gelapnya. Berbola cahaya. Selamat pagi. Alamak, kita dah lambat nak pergi sekolah. Sekolah apa pula ni? Kita ni dekat dekat mana ya, Ameng? Ameng? Weh, ni bukan Ameng lah. Ini Yaya. Ayah, mereka dah mula lupa. Sebab berpecah lama sangat. Oi, kuasa 3. Hala diorang. Aku naik graviti. Letakkan hari hitam. Jangan pergi dan pijak jam petang ni. Nanti runtuh. Tak ada masalah. Akan bagikan.
apa? Haiya, pokok kan suka cahaya matahari. Tahniah si bijak, tahniah. Kenapa ni? Gopal! Apungan graviti! Terima kasih, Ayah. Aduh, masa macam ni pun boleh ingat makan ke? Jambatan roboh karang baru tahu. Yeay! Mulut masin! Kelajuan! Lompatan cahaya! Solar! Yeay! Ikatan angkat! Daun payung terjun! Duri berjaya selamatkan diorang. Kita sekarang kat tengah sungai. Tadi aku dah selamatkan korang dengan kuasa aku. Wah! Jayalah, Duri! Hebat kan, Solar? Aduh, tak kejamnya bot ni. Entahnya, tak boleh buat sampan biasa ke? Nama aku kan Duri. Kenalah buat sampan berduri. Kau tu boleh buat apa je. Aku boleh tembak kau lah kalau aku nak. Cubalah kalau berani. Hai, kenapalah aku sangkut dengan diorang dua ni? Oh, kalau kita ikut sungai ni, kita akan sampai betul-betul ke lokasi Pak Subat. Baguslah macam tu. Kita boleh hubungi yang lain dan jumpa kat situ je. Tak dapat. Aku cuba hubungi diorang tapi tak berbalas. Tak apa, cuba je lagi sampai dapat. Alamak, mana satu jalan kita ni? Ikut hati aku, kita ke kiri. Ikut hati, kita kena ikut logik lah. Mari ikut aku, Ameng. Kita ke kanan. Ameng pun ameng lah. Janji jumpa jalan. Okey. Dari kanan, kita ke kiri. Kemudian, terus. Kiri, kanan. Kiri. Okey. Ke kiri, ke kiri. Kiri lagi. Dah sampai. Ini macam tempat tadi je. Logik apa kau pakai ni? Logik akal lah. Kau pasti ke bukan logik lutut? Apa kau cakap? Tolong aku, Ameng. Okey. Hati aku kata kanan. Kiri, kanan. Lepas tu kanan. Kanan, kiri. Ke belakang. Pusing. Wey, apa ni? Dari kanan. Cepat jalan. Hormat, Ahmad. Hormat kiri. Hormat. Wey, kita kena cari jalan. Bukan berkawan lah. Cepat masuk. Diorang dah lagi lupa. Itu pun diorang. Ying! Ying, itu Ameng lah. Ni lagi seorang. Aku dah tak sanggup dah nak layan dia orang ni. Pergilah korang. Makin berjadi-jadi. Korang kena bergabung sebelum Bergerak ke kiri. Bertiga-tiga. Belakang. Pusing. Kau tengoklah dia orang ni. Jangan risau. Korporal Aramugium sedia berkhidmat. Skuad, bandi. 1, 2. Senang diri. Baik. Sekarang, dalam kiraan 3. Bergabung. 1, 2, 3. Bergabung. Terbaik. Terima kasih selamatkan aku. Boy, kuasa 2. Hayya, dia orang dua ni lagi. Tolonglah jangan berkawan lagi. Jangan risau. Akan pergikan. Giliran aku pula. Kalau tembak, bukannya jadi lagi besar ke? Aku bukan nak tembak dia. Tembakan! Tolong! Korang
yang Smoky. Korang okey? Kan bagus bila korang berdua bekerjasama. Tapi Pasobot terperangkap bawah rekahan tu. Kita kena cari dan selamatkan dia. Jom! Graviti paparan! Tukaran dodol! Jadilah kau dodol, Sor! Alamak! Lari kumpul! Kelajuan tinggi! Mana Bobo Boy? Berhenti! Stop! Ni reta! Tumel pergi kau. Yang meeting kudasai. Aduh, dia tukar raksasa. Manalah faham bahasa. Tanya, mata pun tak ada. Nak dengar macam mana? Nampaknya kita dah tak ada pilihan lain, Duri. Kita kena bekerjasama pada tahap seterusnya. Baiklah, sekarang masa untuk kita bergabung. Sedia, Solar? Sedia. Ha? Bobo nak guna kuasa fusion baru! Elemental Fusion. Boy, bunga matahari. Fotosintesis. Bunga matahari? Fotosintesis? Yelah, tumbuhan kan keluarkan bunga. Bila bunga gabung dengan matahari, jadilah bunga matahari. Apa pula? Bila tumbuhan serap cahaya matahari, nama dia proses fotosintesis. Tu nama paling sesuai. Aku tahu. Apa kata kita buka kepada undian? Susah juga ni. Dua-dua best. Ish, korang cepat sikit boleh tak? Sorry. Sorry. Oh, sorry! Solar campur duri, jadilah sorry! Boleh tahan juga. Boleh tahan apa? Hei, keberadaan tak tahan ni. Cepat, Boy! Solar! Duri! Elemental Fusion! Boy, sorry! Wow! Libasan durian, sorry! Tarikan graviti! Kita kena cari Pasobot cepat! Jom cepat! Wait, apa salah aku pula? Kelajuan tinggi! Kita dah dekat, bro. Lilitan durian, sorry! Kita dah terlepas. Dia pulih semula! Dah jumpa Pasobot belum? Potong agak-agak ni, bro. Roger Cibot. Dapat. Tukaran pizza ikan bilis! Siapa cepat, dia dapat! Yeay, kejar dia orang, bro. Baik, mode probation. Kita orang dah berjaya dapat Pasobot! Bagus, Cik. Raksasa tu dah tak dapat pulihkan diri dia lagi. Serang dia sekarang, Bobo Boy! Baik. Bunga mekar berduri. Tembakan sorry berduri.
tahu takut. Korang semua okey? Okey je lah. Terhentak-hentak sikit je tadi. Sorry. Hebatlah kuasa fusion baru tu, Bobo Boy. Terima kasih. Misi kita dah berjaya. Pasukan pun dah selamat. Terima kasih selamatkan aku. Kalau perlukan apa-apa, cakap je. Ada. Aku perlukan buah okwai untuk keluarkan kuasa bala. Kau boleh tolong cepatkan penumbuhannya? Oh, boleh. Tak ada hal. Yeay! Terbaik! Ayo, kita balik ke bumi. Jom! Balik nanti kita singgah klinik ya, Kapten Papa. Selamatkan aku sekali. Tak boleh pakai. Ingatkan kau nak selamatkan Jitora. Weh, berat aku nak bawa korang berdua ni. Jangan banyak cakap. Lagi-lagi kompan. Sakit lah. Memang sakit. Tapi laju kan? Dia dah dekat. Kebak kumbang bayang. Pakai muka. Kejar lagi kita orang. Nah. Hai Bang Kumbang. Maaf. Kumbang bukan seekor. Bunga bukan sekuntum. Kuasa Smamo! Hai! Pegang tiang-tiang tengah-tengah bayang! Kenapa? Buat je lah! Tak hanya buat je lah. Perempuan mana pernah salah. Yelah. Tangan bayang. Kompan, bukakan tangan-tangan tu jadi gula-gula getah. Kenapa pula? Buat je lah. Perempuan mana pernah salah. Yelah. Tukaran gula-gula kata. Ai, bayang-bayang pun boleh jadi makanan? Apungan graviti. Weh, apa ni? Turunkan 3 orang. Oh, aku tahu. Diorang nak lastik korang. Plastik? Okey, sini. Sikit lagi. Sini. Jangan, weh. Lepasan graviti. Terbang supersonik. Selamat datang ke penerbangan supersonik. Sila pastikan kepala, tangan dan kaki anda sentiasa berada di dalam perisai. Masukkan tangan dan kaki. Tahniah, kita dah berjaya kalahkan General Karumbang. Limpasan berkorek. Weh, penakut. Jangan kau nak sembunyi. Kau kata aku penakut. Apa ni? Aku melekat kat dinding. Yeay! Wah, itulah kelebihan baju perisai cap semut. Memang terbaik. Jangan kau nak bergembira sangat. Aku dah jumpai. Daun, masukkan dalam bekas cepat. Baik. Oh. Masuk. Kau ni dah kenapa? Macam ni lah. Macam ni rupanya. Hebatlah kau ni Api. Kan? Kenapalah aku dengan budak-budak ni? Frank, aku dah jumpa tempat selamat. Datang ke lokasi aku cepat. Tunggu apa lagi, Robert Tan? Jomlah kita gerak ke sana. Robert Tan? Betul ke ni jalannya, Robert Tan? Betul. Tapi aku bukan Robert Tan. Oh, bukan Robert Tan. Bercermin mata tetapi ada
Tak ada janggut dan pakai kasut. Nanti ada benda yang tak kena. Kita kena beredar cepat. Apa ni? Lepaskan kami, dah bukan robot time. Ahmad Sobri? Maaflah ya sebab tadi itu nama aku Papilion. Korang ni kawan Ahmad Sobri kan? Ahmad Sobri? Kejap lagi korang akan jumpa dia. Sebelum itu, aku nak ucapkan selamat datang ke Kepak Kupak. Tada! Ada macam-macam mainan. Wah, menariknya. Aku dah jumpai. Daun, masukkan dalam bekas cepat. Baik. Masuk. Kau ni dah kenapa? Macam ni lah. Macam ni rupanya. Hebatlah kau ni, Api. Kan? Kenapalah aku dengan budak-budak ni? Frank, aku dah jumpa tempat selamat. Datang ke lokasi aku cepat. Tunggu apa lagi, Robertan? Jomlah kita gerak ke sana. Robertan? Betul ke ni jalannya, Robertan? Betul. Tapi aku bukan Robertan. Oh, bukan Robertan. Bercermin mata tetapi ada rambut. Tak ada janggut dan pakai kasut. Nanti ada benda yang tak kena. Kita kena beredar cepat. Apa ni? Lepaskan kami, dah bukan Robertan. Ahmad Sobri? Maaflah ya sebab tadi itu nama aku Papilion. Korang ni kawan Ahmad Sobri kan? Ahmad Sobri? Kejap lagi korang akan jumpa dia. Sebelum itu, aku nak ucapkan selamat datang ke Kepak Kupak. Tada! Ada macam-macam mainan. Wah, menariknya. Wow, laju lagi. Tu pun dia Ahmad Sobri. Weh korang, cepatlah. Sini. Amboi, kita orang penat-penat panjat gunung, kau bersukaria kat sini je. Itulah, main tak ajak. Lepas tu tinggalkan kita orang dengan bukan robot time. Dia tu dah lah bosan. Tapi aku dah suruh diorang ni semua untuk cari korang. Kau bagi tahu tadi orangnya pakai cermin mata. Kepalanya botak. Seorang ada janggut sampai lutut. Seorang lagi seluarnya pendek berkaki ayam. Bila masa kepala aku botak. Memang patutlah kita bagi dia balik kat Tuan Kuku Puteri. Betul. Tak boleh pakai. Sampai hati korang. Aku dah tak nampak. Tolong! Berhenti! Akan pengikat! Trajektori dikesan. Saya bergerak. Apakah? Jangan gunakan. Kesemua serangan boleh dibaca. Kesemua serangan adalah tebak. Macam mana ni? Daun keladi kanan! Serangannya tak perlu gelak. Lemah. Aduh, apa kena dengan budak bawah itu? Badan robot tu kan besi. Mana boleh gatal? Badan besi?
Kau pasti semua serangan kau tepat? Ya, sudah tentu. Habis tu macam mana panah ni boleh tak kena? Kerana aku mahu pergi betul. Hebat. Habislah aku. Pandangan nak pulih. Rasakan panah berbeku. Jangan! Bobo Boy, kuasa 3! Masa untuk main! Marilah! Alamak! Leka. Apa benda korang buat ni? Tolong! Jangan risau! Aku datang! Kuasa api! Cairlah cepat! Cairlah! Fuh! Besarkan api ni sikit! Fuh! Gerakan apakah ini? Kau patut berbual pecah kepada diorang 3 ni. Aku tak faham. Teknik pertarungan apakah ini? Tak boleh pakailah anak muda kebenaran ni. Gopal, anak lelaki kumaran? Mana dia pergi? Masa main dah tamat! Serangan berbola api! Serangan berbola angin! Analisa serangan. Panah memecah. Senang je dia patahkan serangan kita. Habislah. Masa untuk kita tamatkan permainan. Panah letupan. Sekarang sayur-sayuran! Apa? Kesemua panah sudah bertukar menjadi sayur. Lepas ni aku akan tukarkan kau jadi salad. Apa pasal si Gopal tu tiba-tiba berani? Dah tak lama dah budak ni. Tembakan makanan salad sihat! Ingat senang nak serang aku. Tak kenalah pula. Banyak ni salad. Membazir tak makan. Giliran aku pula. Panah pula. Jangan pada aku! Analisa pergerakan. Dah macam menari. Pergerakan invasif jenis apakah ini? Patutlah si abang tu tak dapat teka. Pergerakan tangan Gopal terlalu rawak. Kalau macam tu... Bobo Boy! Pergi buat benda yang tak betul! Buat benda tak betul, senang je. Tapos mengembara satu galaksi. Pergerakan baru. Tiada dalam sebarang lekor nada. Paus Berata. Panah berbeku. Si robot, Durjana. Serangan dia dah boleh tak kena. Jogetlah, wahai anak-anak muridku! Paus Berata boleh salah guna oleh si robot, Durjana. Ada sakit kejadian. Mengembara satu galaksi. Nampaknya kita tak ada pilihan lain. Pegang tangan aku, Gopal. Baik. Lepaskan aku, sahabat. Biar aku hadapi dia. Korang lari. Aku rela berkorban demi korang semua. Dik, aku tak halang kau pun. Wih, kau ni tak membantu imej aku sebagai seorang hero lah. Henti di situ. Jangan kau berani bergerak.
Walaupun seinci. Kenapa pula? Kau jangan masuk kawasan aku. Habislah kau. Sekali dia hentak ni, hancur terus badan kau. Tetapi, aku namakan robot. Degil. Rasakan. Hentakkan. Tukul gentar. Tak rasa apa pun. Abang ni, pukul kau usap. Usap. Rasakan lagi. Ya. Tak jadi apa-apa pun. Lempik. Boleh. Nampaknya aku tak dapat keluarkan apa-apa kuasa. Tak ada kuasa. Kau ni bukan gempa campur halilintar gentar. Tapi halilintar campur gempa. Boy, hampa. Hampa? Hei, sebagai abang kawasan, tak mungkin aku akan hampakan korang semua. Kau ni dah kenapa? Ganti pakai kuasa fusion lain saja, Boy. Korang ni dah macam adik-adik aku. Aku takkan benarkan apa-apa berlaku pada broku. Boy! Bro, kau okey tak? Aku memang dilahirkan okey. Jangan risau, hero. Memang selalu kalah dulu. Kau cakap dengan siapa tu? Tadi kau okey. Sekarang kau KO. Berhenti! Jauhkan aku dari cawan tu. Syah! Kau belakang kau! Siapa pula ni? Dia ke sini untuk diselamatkan ke? Kau jangan perasan lah. Aku rasa dia je nak selamatkan kita. Syah! Maafkan aku, bro. Ayo, ikut aku! Lari dulu, Boy! Buat apa nak lari? Oi, lepaskan abang. Abang boleh kalahkan dia lah. Lepaslah. Tunggu aku, bro. Dah seminggu aku cuba selamatkan bro, tapi tak percaya. Jadi, aku ambil keputusan untuk hantar isyarat kecemasan ke Pops. Nasib baiklah korang datang. Memanglah dah datang. Tapi sekarang nak balik dah. Jom, Boy. Nanti kalau korang pergi, siapa nak tolong aku selamatkan bro? Bro seorang je kawan yang aku ada. Tolong aku selamatkan dia. Jangan risau, Bro Dudu. Walaupun kita pernah bermusuh, tapi kita juga pernah bekerjasama. Aku akan selamatkan Pro. Betul ke ni, Bobo Boy? Apa nama kuasa baru kau ni, Bobo Boy? Ingat kau takkan tanya. Kuasa yang akan menggegarkan langit dan menggetarkan bumi. Fusion terhebat jumpa halilintar. Bobo Boy. Gentar. Wow, hebatnya. Lutut aku pun dah tergetar-getar. Hebat apanya kalau tak ada kuasa? Jangan bicara kuat-kuat, Kepal. Nanti Adudu dengar. Gentar. Bunyi apa tu? Hai, aku dah sampai. Akhirnya kau tiba juga. Raksasa Dujana. Masa untuk makan. Mari sini. Tolong Bobo Boy. Minyak masak! Macam tu pun dah tergelincir. Belum lagi lawan dengan aku. Lawan dia. Cepat! Kita lari dulu, Boy. Lepaskan abang. Abang Bobo Boy gentar lah. Mana boleh lari? Kau bukan Boy gentar lah. Tapi
Tapi boy hampa. Hampa. Apa? Kenapa kau panggil dia boy hampa? Sebab dia tak ada kuasa. Halilintar fusion dengan gempa. Jadilah hampa. Apa? Tak ada kuasa? Macam mana nak tolong aku selamatkan bro? Kau takkan dapat lari makananku. Cepat dulu. Kita kena lari. Ikut aku. Sabar bro. Kuasa yang hebat ni akan keluar juga nanti. Sabar. Sabar apa? Raksasa tu nak makan Ocobot. Sama macam dia makan Probe. Makan aku? Ya. Setiap kali dia makan robot baru, dia akan dapat kuasa robot tu. Jadi, dia nak kuasa teleportasi? Bahaya ni, boy. Jangan risau, adik boy. Sebelum dia makan kau, aku akan kerjakan raksasa tu sampai jadi rosaksa. Lucu juga raksasa. Ish, dah. Jalan. Jangan layan. Kan? Aku sedar aku ni siapa. Dahlah hebat. Kelakar pula tu. Tak kelakar pun. Ish, sedap pula nama raksasa tu. Kenapalah aku tak terfikir. Kau cari Encik Bos buat apa? Marilah cari nahas. Oi, kau ni kenapa? Ke dalam ni ke? Itu pun korang. Ya, kami kat sini. Lepaskan aku. Makan robot tu. Bye. Yum. Nampaknya kita tak ada pilihan lain. Pegang tangan aku, Gopal. Baik. Lepaskan aku, sahabat. Biar aku hadapi dia. Korang lari. Aku rela berkorban demi korang semua. Dek, aku tak halang kau pun. Wih, kau ni tak membantu imej aku sebagai seorang hero lah. Mana korang nak lari? Yum. Lava hitam. Mataku. Apa daya mataku? Kita kena cari jalan keluar. Ikut atas ni. Ayo, cepat. Naik. Cepat naik. Nampaknya, walaupun berisiko, aku terpaksa beralih ke plan B. B for boy kan? Benar. Jangan merepek. Kau ingat Ocobot tu cacing ke nak guna sebagai umpan? Tak apa, boy. Kita buat ni pun untuk selamatkan Probe. Lagipun, kau ada kan? Mestilah. Kau ni seperti adik robot yang aku tak pernah ada. Abang akan sentiasa lindungi kau, adik boy. Bagus. Sekarang kita kena bersiap sedia untuk umpan raksasa itu semula. Semula? Kau ingat aku seorang je ke alien kepala kotak dalam galaksi ni, ha? Belum tidur lagi, bro. Jangan goyang. Tengok ni. Tengok apa pula ni, Cibos? Sudah-sudahlah tu jadi tamak. Dah jahat. Mestilah kena tamak. Panasnya bilik ni. Apa yang kau dah buat, Bro Dudu? Jadi, raksasa tu sebenarnya paus Vera dan kau penyebabnya dia bebas. Aku cuma dah dapatkan paus Vera je. Aku tak tahu pula yang dia sebenarnya Weh, belakang korang. Ada benda. Lari, weh. Run for your life. Ish, kau ni. Kenapa nak takut? Itu kan rakaman lepas. Hah?
Ya ke? Mana ada takut? Bukanlah. Ini rakaman sekarang. Iyalah. Ni aku, Kopal, Kuali. Hei, adik Boro coba. Bro Dudu dan... Dan aku, raksasa robot korban. Bangun, Boboiboy! Boboiboy! Boboiboy hampa yang menghampakan. Nama aku Boboiboy Gentar lah. Lemah gemalai ni pukulan kau. Nak pukul, pukullah macam ni. Pukul Boboiboy! Hai, buang masa je kau risau. Si hampa ni kan tak ada kuasa. Pukul aku? Tukul kau salurkan tenaga kepada konsol ini. Kau ada kuasa, Boboiboy. Kau ada kuasa! Kau ada kuasa! Ya! Kau baik aku. Tidak lagi menghampakan. Tak sangka aku ada kuasa rupanya. Maksud aku, sudah tentulah abang ada kuasa. Adik-adik je tak percaya. Tapi kau ni Boboiboy bateri rupanya. Jangan mengarut. Aku Boboiboy Gentar yang bakal menggentarkan hati musuh dan hati peminat di luar sana. Sudahlah, jangan hiraukan. Nah, sekarang kita hanya perlu umpan si roket satu ke sini. Tapi nak umpan macam mana? Kenapalah aku tanya? Makan. Kita perlukan banyak tenaga. Pergi anak buahku. Yakin dengan kebolehanmu. Diamlah. Robot tarian? Tarian apa pula kali ni? Aku pun tak tahulah. Kena datang sini jadi bateri. Bateri boleh makan. Tak perlu. Sini dah ada sel bateri. Marilah, kejarlah, makanlah. Aku sudah berserah. Jangan layan. Robot gila tu. Kalau kita makan dia, kita pun jadi gila. Di mana ada gila, yang ada cuma tenaga. Menyalalala. Tenaga menyala. Makan.